Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Untuk video kali ini saya nak share sikit. Saya nak share tentang alternatif penyelesaian isu kenaikan harga bahan api di kalangan penyedia pengangkutan pelancongan. Jadi dalam video sebelum ni saya dah sentuh sikit apabila harga naik, kos operasi naik, kemudian keuntungan syarikat menurun dan rentetan daripada itu berkemungkinan syarikat akan menaikkan harga tambang ataupun kadar sewaan pengangkutan milik mereka. Jadi apabila benda tu semua naik, automatik tempiasnya ataupun kenaikannya akan turut dirasai oleh pelancong. Jadi dekat sini saya nak syorkan beberapa alternatif yang mungkin kita boleh guna tetapi tidak semestinya memberi impak yang positif kepada trend kita untuk melancong. Yang pertama sekali adalah apabila kos menaik, kita boleh gunakan pengangkutan awam. Kita boleh gunakan pengangkutan awam untuk pergi melancong. Tak ada sewa, tak ada charter khas, special rental, tak ada. Kita pergi melancong menaiki pengangkutan awam. Let's say kalau kita nak pergi Pulau Pangkor, kita daripada Johor Bahru, kita nak pergi Pulau Pangkor. Kalau sebelum ni mungkin kita tempah van persiaran ke ataupun charter bas dan sebagainya. Tetapi antara kaedah untuk kita menyesuaikan diri dan juga trend melancong di waktu kenaikan harga bahan api adalah kita gunakan pengangkutan awam. Contoh tadi kalau daripada Johor, mungkin kita boleh naik bas daripada Lakin sampai ke TBS, kemudian daripada TBS kita naik bas ekspres direct ke Lumut dan menaiki feri pergi ke Pulau Pangkor. Selain daripada menaiki pengangkutan awam, kita juga sebagai pelancong boleh membuat pilihan dengan melancong di dalam negara saja. So kita dah tahu kan bila harga naik, kos naik. Apabila kita melancong lebih jauh kita melancong, kosnya pasti akan meningkat. Contoh kalau sebelum ni kalau kita nak pergi ke melancong ke overseas, kita nak pergi ke Maldives, kita nak pergi ke Bali, kena naik kapal terbang. So harga kapal terbang naik. So apa kata kita tukar destinasi pelancongan kita, destinasi untuk kita pergi melawat ke pulau-pulau yang ada dalam Malaysia. Seperti Pangkor tadi saya bagi tahu, ataupun Langkawi. Itu adalah alternatif yang kedua. Kemudian alternatif yang ketiga adalah kita membuat tempahan tiket seperti tiket penerbangan pada waktu promosi. Pada waktu promosi sekarang ni banyak channel yang kita boleh tengok bila nak sesuai dapatkan harga promosi ni. Even ada grup juga, grup Facebook dan sebagainya. Macam mana kita nak kejar harga promosi. So kita boleh cuba masuk dalam grup tu, kita tengok apa nasihat mereka yang selalu ataupun pernah dapat harga promosi ni, especially untuk tiket kapal terbang. So dengan cara itu kita boleh berjalan dan pada masa yang sama kita maintainkan kos melancong kita itu kerana kita mendapat harga promosi. Sebagai contoh kalau kita naik flight AirAsia lah, kita naik AirAsia, kita nak pergi Langkawi. Kalau harga di luar waktu promosi mungkin harganya 100 ataupun RM120 dan sebagainya. Tetapi untuk harga promosi mungkin kita boleh dapat RM69 ke RM79 ke. So why not kita try cara ni juga. Yang keempat, alternatif yang berikutnya, yang nombor 4 adalah kalau kita nak pergi bercuti tu, kita cuba pergi bercuti di luar waktu puncak. Especially untuk mereka yang single ataupun
family yang tanpa anak sekolah, so pergilah di luar waktu puncak. Jangan pergi time cuti sekolah, time cuti panjang, hujung minggu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, direct cuti umum. Jangan pergi time tu. Okay, mungkin segala-galanya meningkat, okay, harga waktu puncak. So kita cuba pergi pada waktu yang bukan puncak. Okay, bukan ada cuti panjang. Kita pergi pertengahan minggu, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Okay, itu adalah alternatif yang kita boleh cuba. Tak semestinya memberi impak yang positif ataupun bendanya betul, tetapi kita boleh try. Dan yang berikutnya, kita juga apabila kita pergi bercuti, kalau kita punya intention kita nak tengok kawasan, nak pergi destinasi tu, so why not kita cuba ataupun kita cari penginapan yang star ratingnya rendah. Kita abaikan, kita lupakan hotel yang 5 bintang, 4 bintang. So kita cuba cari yang 3 bintang kan. Okay, especially yang kalau nak pergi satu tempat tu, dia aim dia benda lain. Dia tak aim untuk penginapan yang sangat selesa dan sebagainya. Dia tak aim untuk pergi swimming pool kat hotel tu. So why not kita try yang hotel 3 bintang ke bawah. Okay, mungkin rate dia lebih rendah. Kita ambil satu contoh. Kalau kita pergi ke Langkawi, kan, okay, intention kita ataupun kita nak pergi Langkawi tu, kita punya objektif kita nak beli barang bebas cukai, ataupun kita nak pergi dia punya island hopping, kita nak pergi Dayang Bunteng dia, kita nak pergi dia punya kilim, ataupun kita nak tengok dia punya sejarah, Masuri, Gunung Mat Cincang dan sebagainya. So kita tak ni sangat, kita tidak memilih sangat untuk menginap di hotel-hotel yang 4 bintang, 5 bintang. Kita ambil hotel-hotel yang di luar kawasan Cenang. Okay, so kalau kita nak hotel yang biasa-biasa, kita cari yang hotel-hotel bajet, 2 bintang, 1 bintang, 3 bintang. Dan juga elakkan hotel-hotel yang berada di tempat-tempat yang outsiders ataupun ada international tourist, sebab mungkin pada kawasan itu, hotel-hotel di situ rate-nya mungkin fokus untuk international punya visitors. So why not kita try tempat-tempat yang mungkin jauh sikit, ataupun still kita boleh akses tempat tu dengan mudah dan selamat, tetapi kita boleh buat pilihan yang lebih baik, yang lebih baik daripada segi ekonomi dia, sebagai salah satu daripada alternatif penyelesaian isu minyak tadi. Rentetannya menyebabkan harga barang naik, harga hotel naik, segala-galanya naik. Okey, baik. Kemudian kita juga boleh cuba alternatif yang terakhir. Okey, kalau kita rasa terbeban dengan kenaikan harga bahan api itu tadi, okay, kalau kita tak nak naik kenderaan pelancongan, kita nak pergi naik kenderaan sendiri. So why not kalau kita maksimumkan kapasiti kenderaan kita itu. Contoh, kita ada satu MPV, okay, instead of kita pergi berdua, why not kita pergi berlima, berenam, boleh muat satu MPV. So duit minyak tu kita boleh share. Okey, itu antara alternatif yang kita boleh gunakan dalam situasi-situasi ekonomi yang tidak menentu akibat daripada kenaikan harga bahan api pengangkutan itu tadi. Jadi setakat itu saja perkongsian saya. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.